Sukma bagi kategori klasikal wanita dimenangi oleh WFM Ainul Mardiah dan saya nak petik satu game dengan ending menarik yang dimainkan oleh WFM Ainul menentang Kasih Irsyadania yang main sebagai hitam. Kat sini putih mainkan naik ke F3 dan dibalas dengan D5 oleh hitam. Kita ada pawn E3, Bishop G4 kat sini buat pin ke arah naik F3 tu. Seterusnya C4, Bishop makan knight F3, Queen makan Bishop F3, E6, Knight C3 dan C6 kat sini. Okey, D4 oleh Ainul, kita ada Knight F6, Bishop D3, Bishop E7 dan kat sini dua-dua pemain buat castling 0-0-0-0. Alright, Rook D1 seterusnya, Knight B ke D7, B3, Rook C8 dan Bishop ke B2. Kat sini hitam mainkan Queen ke A5. Dan kita ada A3, prepare ataupun bersedia untuk tolak pawn ke B4 kalau perlu. Alright, Rook F ke D8, Rook A C1, A6 dan seterusnya E4. Kat sini kita boleh tengok putih punya tengah sangat kuat dan bila ada position macam ni biasanya putih nak tolak ke E5 lagi supaya dia dapat kawasan yang luas. Halau knight tu pergi ke tempat lain dan pada masa yang sama buka ruang bishop dia untuk serang di sebelah sana. Jadi dalam posisi macam ni adalah bagus untuk hitam sebenarnya makan je pawn tu, hilangkan ketegangan, hilangkan pressure di kawasan tengah. Tapi kat sini disebabkan hitam di posisi ini mainkan knight ke F8, ini benarkan putih untuk tolak pawn ke E5 dan macam saya cakap tadi, knight terpaksa masuk ke E8 dan kita dapat tengoklah hitam sedikit sempit dan putih pula ada peluang untuk serang di sebelah sini. Okey, kita tengok kat sini Ainul pilih untuk tolak B4 dulu, serang Queen sambil luaskan kawasan di sebelah sini juga. Queen lari masuk C7, kita ada pertukaran pawn, pawn C makan pawn D5 dan kat sini hitam jangan salah makan. Jangan duk makan macam ni, ini blunder sebab knight boleh makan pawn sambil serang Queen dan hitam tak sempat nak makan knight pun. Okey, jadi kat sini hitam kena makan dengan pakai pawn E lah. Pawn E makan pawn D5 dan kita ada bishop ke F5 serang rook kat situ. Knight ke E6, bishop makan knight E6, pawn F makan balik bishop E6 dan kita ada queen ke G4 nak makan pawn E6 kat sini. Dan di posisi ni nampak macam hitam boleh defend pawn ni, sebenarnya tak. Sebab apa? Sebab kat sini kalau Queen pergi D7 cuba untuk defend macam ni, ini apa yang Ainul nak sebab dia akan gerakkan knight dia pergi ke A4 dengan idea nak masuk ke B6 dan buat serangan fork bercabang dua kat sini. Kalau Rook cuba lari awal-awal, sebagai contohlah dia lari ke B8 kat sini, knight masih akan masuk sebab kalau korang tengok, knight ni serang Queen dan Queen tak ada tempat untuk lari, dia boleh lari ke C7 saja. Bila lari C7, pawn ni dah tak kawal dan Queen akan makan, pawn tu pun hilang juga. Jadi sebab tu kat sini selepas Queen G4, Kasih mungkin dah fikir benda ni dan dia nampak yang pawn E6 ni tak boleh nak defend pun sebenarnya. Jadi dia putuskan untuk mainkan bishop ke F8 bagi Queen putih makan pawn E6 buat check. Okey, kita ada Queen F7. Cuba untuk tukar Queen tapi putih tak nak lah sebab dia kata dia tengah best sekarang. Queen G4 kat sini, knight ke C7, F4. Tengok macam mana Ainul mau cuba untuk majukan dua-dua pawn dia yang cantik kat sini. Dan G6 dimainkan sebab tak nak bagi pawn F5 ditolak. Okey, kita ada Rook F1, cuba lagi untuk tolak pawn. Dan kat sini hitam defend dengan bishop ke H6. Kalau tolak, bishop tu akan makan rook belakang. Jadi rook belakang tu, rook C, lari ke E1 dulu. Dan kita ada Queen F5, cuba untuk block macam ni. Okey. Cuba untuk tukar Queen juga, tapi Queen tak nak, Queen lari ke H4. Kita ada Bishop G7 dan kat sini G4 pula ditolak. Banyaknya pawn ditolak tak ada masalah sebab King putih selamat kat sini tengah makan coki-coki. Alright, jadi kat sini ada serangan ke atas Queen, Queen kena lari. Queen lari ke D3 sambil-sambil lari nak makan pawn D4. Kat sini Knight D1 buka ruang Bishop tu kawal pawn. Kita ada Rook F8. Rook E3 serang Queen, Queen lari ke B1, Queen H3 kat sini, King H8 dan seterusnya. Semua dah siap, tolaklah pawn ke F5. Tengok, pawn yang sangat menakutkan. Alright, pawn G makan F5, G makan balik F5.
Dan dapat tengok kat sini, dua-dua pawn sudah pun terlepas. Sudah ada pas pawn semasa middle game. Okey, rook G8 kat sini oleh hitam cuba untuk bishop makan pawn sambil buat open check kat situ. Jadi rook G3 dimainkan untuk blok serangan tu. Kita ada bishop ke F8 dan rook tukar makan rook G8, king makan balik dan F6 ditolak oleh putih kat sini nak makan rook yang di belakang. Okey, queen G6 check dulu, king kat sini. Kalau king lari ke H1 mungkin hitam boleh mainkan queen E4 dan cuba check. Buat putih susah hati. Jadi Ainul kata dia tak nak benda tu, dia lari je king F2. Queen check lagi C2, king lari E1, queen check lagi, king lari kat sini. Dan kalau korang tengok kat sini, hitam dah tak ada check. King pun dah seronok, tak ada check. Jadi kat sini, hitam pun kena larikan rook dia, lari ke D8. Okey, knight E3 kat situ. Knight B5, cuba untuk makan pawn D4. Jadi Ainul kat sini, queen F5 tukar queen. Dan kalau korang tengok kat sini, kalau knight makan pawn D4, jangan tamak. Ini tamak yang tak bagus. Sebab kat sini ada checkmate 4 step. Ini yang Ainul nak. Dia boleh mula dengan pawn F7 check. Kalau king lari ke depan ni, ini senanglah. Pergi kat sini, terus checkmate. Jadi kalau nak lama sikit, king boleh lari ke H8. Tapi kat sini, queen check. Paksa bishop block. Dan kat sini, makan je. Rook sana check. Paksa block. Makan checkmate. Okay. Jadi selepas queen ke F5, tak boleh nak makan pawn ni. Hitam mainkan bishop ke H6 kat sini. Kita ada queen ke H3 balik sambil nak makan bishop. Jadi queen ke G6 kawal bishop tu. Queen G3 cuba untuk tukar queen. King F7 dan kita ada queen makan queen check. H makan balik queen. Rook F3, rook H8 cuba untuk makan pawn belakang ni. Okay. Pawn H3, knight ke C7, king D3 dan pertukaran bishop makan knight, king makan knight. Dan kalau korang tengok posisi ni sebenarnya walaupun putih ada 2 pas pawn kat sini dan dia ada lebih 1 pawn, cuma putih sebenarnya tak boleh nak buat apa-apa sangat sebab dia punya bishop tak berapa okey. Dan dia punya bishop di tapak hitam ni tak ada ruang yang aktif. Tak sama macam rook hitam yang aktif dan juga knight hitam yang mungkin boleh pergi sini dan jadi sangat-sangat power. Jadi kat sini hitam mainkan knight E6 dan di posisi ini sebenarnya seri sebenarnya. Okey, cuma masa sahaja yang akan menentukanlah siapa akan buat blunder. Alright, rook G3 kat sini kita ada rook H4. Cuba untuk pressure, letak tekanan ke atas pawn D4 ni. Kita ada bishop C3, rook E4 check, king lari D3, knight F4 check, king lari C2 dan knight masuk ke E2, serang rook dan serang pawn pada masa yang sama. Okey, kat sini rook lari ke F3 dan di posisi inilah Kasih telah membuat satu blunder yang sangat besar. Sepatutnya dia boleh mainkan knight ke F4 dan ini tak ada masalah. Okey, rook dan knight hitam aktif dan putih tak boleh nak buat apa-apa sangat. Tetapi disebabkan dia knight duduk kat sini, dia ingatkan pawn ni percuma. Dia dah berjaya makan, jadi dia pun makan. Dan ini sebenarnya perangkap yang Ainul dah pasang. Kasih terkena kat sini, putih terus bishop makan knight D4, kita ada rook makan balik bishop tu dan kat sini korang boleh pause benda ni dan cari apakah gerakan yang putih nak buat untuk dia menang. Silakan, okey? Korang boleh tengok kat sini kita punya result sukma untuk kategori klasikal. Individu lelaki dimenangi sekali lagi oleh IM Poh Yutian dari Pulau Pinang. Untuk wanita kita dah tahu, berkumpulan lelaki, berkumpulan wanita, semua boleh tengok dekat sini. Dan sekarang ni berlangsungnya kategori rapid pula. Siapa yang bakal menang? Okey, apakah gerakannya kat sini? Jawapannya pawn E6 check dan terus menang. Sebab apa? Sebab kalau king makan pawn E6 tu, ini bagi pawn untuk terus F7, boleh tukar queen senang. Jadi kat sini hitam cuba king undur ke F8, tapi sama je. Putih tolak pawn E7 check, king lari F7 dan kat sini rook E3 nak tukar queen di E8. Kalau king pergi blok ke E8 sama je. Tolak pawn F7 check, paksa king makan dan boleh tukar jadi queen settle. Tapi kat sini hitam cuba sekali lagi rook ke E3 blok macam ni, tapi ni tak ada apa-apa. Rook makan je rook, kita ada pawn D makan rook dan seterusnya king D2 dan kat sini hitam terus resign. Sebab apa? Sebab memang kalah. Kalau korang tengok king hitam tak boleh nak pergi mana-mana. Kalau dia makan pawn ni,
memang yang tu terlepas naik jadi queen. Jadi dia boleh bergerak dua petak ni sahaja. Manakala king putih boleh bergerak makan pawn ni dan nak pergi mana-mana dia nak settle.